Lepas rawatan kan, antaranya saya mimpi belakang rumah arwah nenek saya, kawasan taman kan. Rumah tu saya dapat tahu ada perempuan tu mati, kena bunuh. Lepas tu esoknya saya datang balik dengan orang suruh saya masuk rumah tu, tapi rumah tu tak ada orang mati, clean. Lepas tu saya mimpi lagi, saya dengan anak bini semua dekat rumah. Saya dapat call mak saya dekat, arwah mak saya kat hospital, meninggal. Padahal mak saya dah meninggal ni 2019, meninggal, tapi saya tak pergi hospital. Sampai macam besoknya family tanya, dah siap postmortem belum kan? Lepas tu Rabu malam Khamis baru-baru ni, bini saya pukul 1, 2, 3 pagi bini saya suruh saya pergi tutup Swiss Swiss washing machine. Bila saya buka pintu, saya tak perasan langsung. Saya masuk bilik balik, bini saya tengah buka lampu, tengah cek. Dia kata macam ada belalang atau belalang masuk terbang pergi kat belakang TV, lepas tu jatuh tapi cari tak jumpa. Lepas tu saya masuk bilik, saya tutup lampu semua, saya tidur. Sambil saya tidur, cakap bini saya, ni pleset kot. Saya boleh sebut macam tu, pleset kot. Sekali bini saya kata pergi ambil ayat Quran tu lah, yang pasang kat kan, bagi ayat Quran dinding kan. Dia cakap, pergi lah, saya malas, saya dah selesa ni. Sekali saya terus tertidur. Bini saya suruh ambil handphone, dia pasang ayat Quran, ayat kursi. Saya terus tertidur. Saya mimpi dekat bucu nak masuk dapur bilik rumah saya tu, tergantung, tak ada kepala, baju besar, seluar besar, nampak kaki je dekat TV tu, kat ruang masuk dapur. masuk dapur. Tergantung macam tu kan. Lepas tu saya, bila saya ternampak itu, saya lari masuk bilik. Dalam mimpi tu saya lari masuk bilik. Saya masuk bilik saya terus tersedar dan saya dengar ayat Quran yang bini saya pasang. Tapi saya boleh terus sebut, pleset kot, ada orang nak try ke apa kot kat end tu. Lepas tu yang last kali, lepas tu dah seminggu setengah ni, malam je saya gatal. Satu badan gatal kecuali muka, sampai kalau kau tengok kat sini semua sampai 20 muka. Memang gatal sangat ni. So saya ingatkan dekat rumah saya je saya gatal. Saya dah balik sini pada Jumaat pun, dekat sini pun saya gatal. Malam je saya gatal. Tu antaranya lah. Okey, baik. Mai buat kata yang pertama 14 hari yang lalu lah. 14 hari yang lalu, betul? Betul. 14 2 minggu lepas. Kemudian pada peringkat awal saya tanya masa call, ada apa tindak balas? Tak ada apa. Tak ada. Betul. Tak ada apa, no? Hari ke berapa yang mimpi pertama yang rumah tok ni ada orang mati kena bunuh? Saya rasa minggu pertama tu kot, masa saya dah agak Dah buang tu. 2-3 hari. Belum buang lagi. Belum. Lepas tu dalam mimpi tu kita rasa rumah tu ada orang mati kena bunuh. Lepas tu esok kan kita pergi sekali, rumah tu dah clear. Betul, clear macam tak ada apa. Okey. Okey, faham tu yang pertama. Selesai lah masalah gangguan tu. Oh ya. Selesai. Maksud dia kat kita ni banyak kes. Gangguan. Kadang-kadang kat kita bukan satu gangguan, dia ada macam-macam gangguan. Faham tak? Dia nak numpang ke apa semua. Tu selesai satu lah. Gangguan yang ada dalam rumah tu dia dah selesai. Clear, cuci lah, bersih lah. Satu masalah. Kedua ni mimpi apa? Mimpi mak meninggal. Dapat tahu mak meninggal kat hospital. Padahal mak dah sama meninggal lah. Saya pun pelik. Okey. Yang tu saya tak pasti nak kata apa, berkaitan dengan apa. Tergantunglah, Allah lah, saya tak boleh nak kata. Tapi hak yang mimpi ketiga ni Rabu baru ni, minggu lepas. Betul. Rabu minggu lepas, hari ni Ahad. Awal tu bukan mimpi. Awal tu isi nampak ada belalang. Macam belalang masuk dalam laju. Padahal saya tak perasan langsung. Orang rumah nampak. Betul. Lepas tu pergi tengok sini betul real lah, tak tidur lagi lah kan. Dia pergi tengok kat belakang, dia masuk belakang TV. Lepas tu terjatuh. Orang saya cari tak jumpa. Maksud dia tak tidur lagi lah masa tu kan. Bukan dalam mimpi Betul. Sedar lah kan. Betul. Lepas tu kata takut pelesik, kita rasa. Betul. Saya tu cakap awal saya masuk bilik tu cakap. Dia cerita saya cakap pelesik kot. Ada orang nak try kita, saya cakap itu. Nak try kita. Tegak hati situ lah. Lepas tu suruh pasal Al-Quran. Terus tidur.
Dia suruh ambil air Quran tu, saya tak ambil. Saya cakap saya dah selesa ni. Dia suruh Saya nak tidur dah lah. Dia suruh saya ambil handphone. Dia pasang air Quran dia pasang, saya terus tertidur. Terus Pasang satu terus tidur. Terus tertidur. Dalam tidur, tengah mau tidur tu mimpi terus. Terus mimpi. Mimpi kata ada kat dalam dapur kat rumah. Pintu Dalam nak rumah masuk lah. dapur, dalam rumah, pintu nak masuk dapur tu ada tergantung tanpa kepala, baju besar, seluar besar, ada kaki. Kiranya makhluk tu tak ada kepala besar. Ada, betul. Baju besar. besar betul lah. Lepas tu terus terjaga. Saya berlari. Saya nampak, saya berlari masuk bilik saya terus jaga, terus terdengar ayat Quran tu. Lepas tu apa tindakan? Ada spray rumah. Spray rumah tu sebelum sampai spray tu habis. Bila mimpi tu tak spray balik minum putih apa tak ada respon lah. Tapi selepas mimpi tu gatal sampai hari ni. Selepas beberapa hari tu ada mimpi tu ada gatal-gatal. Okey. Tu yang saya tanya bila buat rawatan ada tindak balas. Itulah tanda tu tindak balas. Masa yang Ustaz telefon saya tu, yang kita bercakap 3 hari tu, benda-benda macam tu tak ada. Lepas tu masa dia dah buang benda kat sungai tu kan. Masa buang tu saya rasa sangat lapang. Saya tak tahu kenapa. Bila pergi buang mandi limau tu. Dah buang tu semua saya rasa lapang. Saya sendiri rasa lapang. Alhamdulillah. Macam anak dia banyak, dia terus boleh bercakap Allah. Alhamdulillah. Benda lain dia tak bercakap lagi, tapi dia sebut Allah. Bagus lah, perkataan awal dekat Allah tu bagus lah. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Untuk diri, tadi kita tengok ulang. Untuk diri, kita buat rawatan susulan kali kedua. Okey. Ada gangguan. Ada lagi. Sabar, dia nak hilang satu-satu. Tak apa, saya boleh sabar, cuma macam alamak. Ujian. Tapi urusan kerja apa, macam mana? Permudahkah ataupun belum lagi? Belum lagi lah. Tak apa, rezeki kena usaha lagi lah. Kami gangguan. Beda hak yang lain tu kita kena usaha. Betul. Kita Doa, solat. Baik, tak apa, kita buat ratai. Tapi sebab dah tak kata-kata tak okey lah. Kenapa yang kata-kata tu Ustaz? Nak jawab pun subjektif. Tak tahu nak kata mana. Sebab saya ingatkan macam tempat tidur tu ke, makanan ke kan. Tapi bila dia jadi waktu malam ni pelik lah. Betul. Sebab apa? Benda-benda makhluk ni dia kata. Oh ya, macam sekarang dia macam gatal. Tapi kalau macam kita gaduh, okeylah. Tapi kalau malam kita gaduh sampai luka. Lepas tu lagi lah kata sini satu badan gatal. Sebab tu dia kena pelepah. Dia kena pelepah. Benda-benda ni memang dia kotak, memang gatal tak hilang kata. Okey. Jaga makan pun dia tetap gatal. Betul. Ya. Okey, baca Fatihah sekali, selawat 21 kali. Alhamdulillah.